Tapi bang, untuk hari Sabtu ni, saya excited sebenarnya kemeriahan sebelum game di luar stadium. Ini saya rasa, dekat luar stadium confirm kau-kau Tapi apa yang saya nak tekankan dulu dekat MBS dan NSFC, Aha. pantau peniaga di belakang, di parking belakang tu. Aku rasa itu bukan NSFC, itu MBS sepenuhnya. Yes. Tolonglah pantau. Jangan sampai ambil banyak sangat tempat parking, kawal. Boleh berniaga tapi kawal. Yalah, tapi itu memang bukan di luar NSFC tu. Ah. Kalau luar stadium, parking apa semua tu under MBS. Kalau Sebab kita risau jadi macam game Sabah itu. Di mana hampir separuh parking belakang tu semua peniaga ambil. Bukan kita nak menidakkan rezeki orang, tak. Cuma penyokong lain pun ada hak juga untuk parking, betul tak? So mungkin MBS boleh sediakan satu kawasan khas untuk diorang semua berniaga. Mungkin ambil satu area parking je, bukan berniaga bersepah-sepah. Ada yang ambil parking ujung, ada yang ambil parking tengah kan. Sekali ke pun okey kan, betul tak? betul. Atau berniaga kat Kombes ke? Oh, Jauh sikit lah, jauh sikit. itu jauh sangat bang.